Mulai esok, setiap kali solat, lepas tahiyat akhir fil alamin innaka hamidum majid, sebelum bagi salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wahai Allah, aku berlindung denganmu daripada azab neraka jahannam. Kemudian yang kedua, selepas subuh Nabi akan menyebutkan di antara wirid selepas solat, diselitkan Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, sebanyak 7 kali. Pagi Nabi baca 7 kali, petang Nabi baca 7 kali. Jadi para ulama letak 7 kali itu lepas semayang subuh pada waktu pagi. Kalau pada waktu petang, kita masukkan 7 kali Allahumma ajirni minan nar, jauhkanlah aku daripada neraka, selepas semayang maghrib di celah-celah wirid.